ambil kelas akaun hanya di pusat tuition tapi boleh dapat A+. Uish, macam mana tu? Ramai yang percaya kalau nak berjaya dalam peperiksaan itu, kita hanya perlu belajar dengan lebih lama. Betul tak salah. Tapi antara rencah kejayaan ialah usaha, doa dan juga tawakal. Tetapi usaha yang tidak strategik atau belajar secara melulu tak semestinya akan menjamin keputusan yang cemerlang. Contohnya Dania, pelajar Fast Track Academy Personal Online Class Batch SPM 08. Walaupun jadualnya sangat padat sebagai atlet berbasikal dan hanya mengambil kelas akaun di pusat tuition, namun dengan pendekatan pembelajaran yang betul, dipercaya memperoleh A+ untuk subjek akaun. My account teacher is Teacher Ashni from Fast Track. Thanks to her a lot because without her, I can't get A+ for my accounts. Jadi sebenarnya bagaimana kelas ini dapat membantu Dania? Mudah sahaja ibu ayah. Pertama, pembelajaran ikut pace pelajar. Setiap anak belajar pada kadar yang berbeza. Jadi ada yang cepat faham, ada yang perlukan penerangan yang lebih perlahan. Dalam kelas personal, cikgu boleh sesuaikan cara mengajar ikut kemampuan pelajar. Yang kedua, fokus pada topik yang masih lemah. Cikgu boleh kenal pasti bahagian yang pelajar masih keliru dan bantu mereka fahami konsep itu langkah demi langkah. Dan yang ketiga, kelas lebih fleksibel dan jimat masa. Kerana ia dijalankan secara online, jadi pelajar boleh belajar dari rumah tanpa perlu keluar ataupun habiskan masa dalam perjalanan. Dan apabila pembelajaran menjadi lebih fokus dan terarah, pelajar biasanya lebih mudah untuk faham pelajaran dan keyakinan mereka dalam akademik juga akan meningkat. Jadi kalau ibu ayah nak anak-anak lebih fokus, lebih yakin dan berjaya seperti Dania, jom sertai kami sekarang di Fast Track Academy. Tekan di bawah.